balik bekerja esok akan lebih bersemangat and dapat achieve KPI 2025. Hi, my name is Anissa. I'm a HR executive in Maritime Consult, Sdn Bhd. Adanya aktiviti team building sini, kita dapat buat aktiviti sama-sama staff, which is every activity yang diadakan tu bantu kita untuk work in a team, which buat team buat bonding more lagi. Yes. Saya rasa saya dapat belajar banyak benda macam nak handle event. Because me myself is a HR. Kerjanya untuk jaga staff relation, employee relation. So dengan adanya aktiviti macam ni, saya dapat boost lagi saya punya semangat untuk bekerja and buatkan saya lagi more confident dalam kerja. First one is the Unity Bridge. Second one, ATV. Saya balik bekerja esok akan lebih bersemangat and dapat achieve KPI 2025 and dapat achieve KPI dan dapat bonus 3 tahun. 8/10 sebab kita tak perlu nak fikir arrangement semua dan bijak yang uruskan daripada penginapan, makan pagi, tengah hari, malam, makanan sedap dekat sini. So saya rate 8/10 untuk management dan bijak.